Okey, kita mulakan dengan topik kita, rangkaian teori dalam rangkaian dalam teori graf. Sebegitulah kan. Okey, untuk topik ni mesti kena tahu apa? Dalam topik ni mesti kena tahu apa ya? Bucu, betul? Bucu itu adalah titik-titik, okey, yang mewakili tempat, okey, ataupun point, okey. Lepas bucu ada, kita kena tahu sisi, okey, atau nama dia tepi. Okey. Nak faham dia adalah garisan yang kita sambungkan antara dua bucu. Okey. So kalau kita ada 3 bucu, maka kita sambungkan. Okey. So dengan syarat kena pakai pembaris. Cikgu pun ada pembaris. Selama hari ni cikgu ajar tak ada guna pembaris. Cikgu ada pembaris. Cikgu padam dia. Okey, padam. Okey, cikgu pakai pembaris. So awak pun kena buat guna pembaris. Kalau tak pakai pembaris, dia mempengaruhi markah cikgu? Ya. Memang pengaruh sangat-sangat markah awak tu. Memang tolak. Okey, kalau lah satu markah, awak lagi dah tak dapat markah nanti. Okey, tu ya. Macam itulah contohnya. Okey. Lepas bucu ada, tepi ada, biasa dia akan tanya darjah. Okey. So 3 benda ni adalah asas pada topik ini. Okey, bucu akan dilabelkan dengan menggunakan huruf V. Tepi akan menggunakan huruf E. Okey, manakala darjah akan menggunakan huruf D. Okey. So cara menulisnya, soalan akan tanya dalam keadaan set. Malam rasanya kalau masuk kelas malam kita buat operasi set tu dah tahu dah set tu nak tulis macam mana. So set mesti ditulis dalam keadaan ada bracket macam ni. So walaupun awak punya jawapan betul, saya tahu cikgu bucu dia A, B, C. Tapi awak kena letakkan di dalam kurungan begini. Okey, macam tu. Kalau awak buat jawapan A, B, C, kita tahu unsur dia cuma tapi tak letak kurungan, maksudnya salah. Ni salah. Ni salah. Kena letak dalam keadaan set. Okey. Ni bucu. Okey. Sekarang kita, kalau cikgu tanya set. Okey. Cikgu ada satu gambar ni. Graf. Okey. Cikgu labelkan dia A, B, C, D. Okey. Yang ini kita panggil graf mudah. Okey, graf mudah. Kenapa dia mudah? Sebab dia hanya ada 2 bucu 1 garis. Awak nampak 2 bucu 1 garis. Dia hanya sambung 1 garis sahaja. Mudah. Selain tu dia mudah sebab apa? Dia tak ada berbilang tepi. Berbilang tepi tu maksudnya jalan dia banyak lah. Dan satu lagi dia kenapa graf mudah? Kerana tiada gelong. Tahu gelong? Gelong tu roundabout, bulatan. Okey, so yang ni kita panggil graf mudah. Maka kalau soalan tanya set V, set V bermaksud bucu, awak kena buat A huruf besar. A, B, C, D, tutup. Okey. Kalau soalan tanya NV. Apa maksud NV? Bilangan. Bilangan. N tu number. Semalam kita dah jumpa dah operasi set. Bilangan. So kena tengok soalan. Kadang-kadang dia tak tulis NV. Dia memang tulis bilangan.
So awak kena rajinlah memahamkan soalan yang satu markah macam ni. So bilangannya awak kira 1, 2, 3, 4. Okay. Bila tulis bilangan janganlah pula letak bracket. Letak bracket salah. Sebab soalan tanya bilangan. So bilangan tak perlu letak bracket. Ni tak perlu letak bracket. Okey. Boleh? Okey, ada kala ni tak ada kala, tak ada. Soalan lain. Okey, soalan tanya pula. Okey, set E. Set E ni maksudnya sisi dia. Okey, so awak tengok awak punya gambar ni. Graf yang cikgu tunjukkan ni. Okey, ada tak nilai ataupun apa yang mewakili sisi dia? Contoh sebelah ni ada tak A kecil ke, B kecil ke, C kecil? Okey, asalnya tak ada tadi. Kalau tak ada, bermaksud awak kena tulis dalam keadaan set E. Okey, dalam keadaan koordinat ataupun pasangan huruf A, B, B, C, C, D, curly bracket. Macam tu. So aturan tu kena ikut. Kerana apa? Sebab dia tak ada nilai pada sini, tak ada. Bukan tak ada nilai lah, maksudnya dia tak wakilkan. Okey, boleh? Okey, ini graf mudah. Lepas ni kita akan jumpa graf berbilang tepi. Okey, graf berpemberat. Lagi graf apa? Terarah. Okey. Ada nak tanya yang ni? Tak ada kot ya? Tak ada, diam maksudnya tak ada tu. Okey. Kita pergi ke soalan. Okey. Kita pergi ke soalan. Sebab topik ini boleh refer pada soalan dan kita revise bentuk soalannya. Okey, jadual 3 besar, cikgu besarkan ya. Cikgu besarkan. Okay, nampak tak? Cukup besar tak? Cukup. Nampak? Okey, good. Okey, rajah 3 ataupun jadual 3 menunjukkan 4 jenis buah-buahan kegemaran beberapa orang pelajar. Okey, so buah-buahannya adalah durian, rambutan, manggis dan langsat. Okey, nama pelajar dia adalah Chong Adam Ravi, Chong Adam Naden, Omar dan Kamila. Okay, Yasmin suka manggis, langsat pula diwakili oleh Yasmin, Ravi, Kamilia, Omar dan Naden. Okey, nyatakan maklumat yang sesuai untuk mewakili bucu dan tepi. Soalan tak minta awak lukis, soalan suruh tentukan mana yang patut jadi bucu, mana yang patut jadi tepi. Okay. Mana bucu? Mana sesuai jadi bucu? Okey. So awak tengok ni. Dia sebab dia tak ada partner. Dia hanya seorang-seorang saja kat sini. Maka dia sesuai jadi bucu. Okey. Satu markah kat situ. Okey, maka dah seterusnya bila ditanya tepi, mestilah kita apa? Kita buat apa? Ambil apa? Nama pelajar. Nama pelajar. Okey, boleh? Ya. Okay, soalan tanya pula apa? Wakilkan maklumat itu dalam rangkaian graf. Tengok jadi tak?
Okey, maksudnya awak kena pindahkan dia dalam keadaan graf. Okey, jadi tak kita nak tulis dia dalam keadaan graf. Pindahkan dia dalam bentuk graf. Cuba try. Awak start dengan bucu-bucu tu. Okey, durian. Okey, rambutan. Okey, durian siapa yang ada? Nama pelajar dia. Okey, pakai barisnya Chong. Adam, Ravi. Jadi tak? Cikgu. Macam tak jadi kan? Cikgu rasa macam pelik pula. Oh, terbalik ke kita ni? Nama pelajar terbalik. Sorry. Kita padan balik semula ya. So yang ni tepi lah. Nama buah-buahan ni jadi tepi. Yang ni jadi bucu. Okay, kita tengok jadi tak? Kita ada Chong. Kita ada Adam. Okay. Ada Ravi. Jadi tak? Pun tak. Pun tak. Nampak Test macam pelik. kena buat. Bukan awak tengok pelik dulu. Durian, rambutan, manggis, langsat. Macam mana kita nak gabungkan dia? Okey, sebenarnya kecong ni dia ada dua laluan, iaitu durian dan rambutan. Okey. Jadi dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke mana tu? Masing-masing diam je. Durian. Kita tengok jawapannya. Chong, Adam, Ravi. Ada Adam. Ni Omar. Okey, hanya Yasmin, manggis dengan langsat jumpa Yasmin. Okey. So kat sini langsat jumpa Ravi, Kamila, Omar, Nabil. Cuba. Cikgu tunggu awak buat jawapan. Okey, dapat? Tak dapat juga kan? Okey, so sebenarnya permulaan yang kita buat tadi tu sebenarnya dah betul. Okey, iaitu kita taggingkan dia dengan bucu di sini. Sini adalah tepi. Okey, cuba sebab awak belum buat lagi sambungan dia, memanglah tak dapat. Okey, kita mula dengan durian D.
Lepas durian ada rambutan. Okay, awak buat je lah kat mana-mana bahagian pun. Okay. Bentuk mungkin berbeza untuk setiap lukisan. Ada apa lagi? Manggis. Ada langsat. Okey, jadi kita tengok nama pelajar yang ada. Okey, durian. Siapa yang terlibat? Okey. Durian yang terlibat adalah Chong. Chong pergi ke mana? Chong pergi ke rambutan. Okey. Nak buat garis lurus pun tak ada masalah. Boleh. Cuma nanti kalau ada pertindihan nama kena buat garis lengkuk. Ini Chong. Sebab Chong ada di durian dan di rambutan. Okey, siapa lagi yang ada pada durian dan rambutan? Adam. Adam. Okey, so takkanlah kita nak buat garis yang sama kan? Kita buatlah garis lengkuk. Adam. Macam tu. Okey, so Adam pun dah selesai. Okey, cuba tengok lagi. Padanan mana yang ada? Okey, durian tu, Rabi tu. Rabi tak selesai lagi. D pergi L. Ravi. Di Durian pergi kat langsat. durian pergi kat langsat. Sebab ada Ravi di sini bermaksud D pergi L. Awak tengok macam tu padanan dia. Ni Ravi. Okey. Hitunglah Ravi. Okey, lagi mana? Yasmin tu nampak tu. Dari Manggis pergi Langsat. So ambil daripada Manggis ke Langsat, awak tulis Yasmin. Okey, cuba sempurnakan graf yang cikgu dah beri ni, separuh ni. Tinggal apa tu? Naden, Omar, Kamila. 3 orang ni. Okey, 3 orang ni dari rambutan dan ada nama pada Langsat. So bermaksud pada garis titik ini akan wujud 3 nama. Okey, janji awak tulis nama penuh dia. Okey, lepas tu Omar. Okey, Kamila. Macam tu. So, lengkaplah awak punya gambar rajah rangkaian graf. 3 orang. Cikgu, Tiga M orang tu tu Manggis. Langgis. R So, ke dia, L. sorry. Rambutan ke langsat. Rambutan ke Langsat, sorry. Okay, rambutan ke Langsat. Tiga orang ni kat sini. Okey. Salah point pula. Okey, Omar. Kamila. Okay, ada lagi tak yang tertinggal? Tak ada Okey. Dia selesai untuk soalan 1. Ada masih salin cikgu tunggu? Ada. Okey, kita gerak ke soalan nombor 2. Okey, cikgu besarkan dulu.
Okey. Pada bulan berikutnya, Aidil akan menyertai satu pertandingan yang melalui 6 lokasi berbeza. Okey. Rajah 17.2 ni menunjukkan graf tak terarah. Okey. So kat sini kita nak cerita pasal tak terarah. Tak terarah ni sebab apa cikgu? Sebab tak ada anak panah. Okey, tak terarah maksudnya tak ada anak panah. Berpemberat. Berpemberat tu apa cikgu? Maksudnya ada nilai. Okey, yang menghubungkan 6 lokasi tersebut. Okey, so kalau nampak graf tersebut ni, okey, kat sini dia dah jadi graf berbilang tepi. Maksudnya setiap ada bucu yang mempunyai banyak garis. Okey, soalan pertama. Awak salin Ya, cikgu besarkan ni. Soalan pertama, lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap lokasi hanya dilalui sekali sahaja. Ingat pokok mesti apa? Semua bucu. Semua bucu mesti ada. Cuma awak kena pertimbangkan laluan yang mempunyai pemberat minimum. Iaitu mana laluan yang paling kecil dia punya nilai. So, siapa yang masih tak tahu nak lukis pokok, okey, cikgu kata tadi semua bucu, maka awak awak drawkan dulu bucu yang ada. Ni bucu ada, label siap-siap. Takut nanti bila kita dah selesai garis, tak label pula. So, hilang markah kat situ Okey. Lepas tu bila awak dah lukis macam tu, awak cuba jaya, cuba kira mana laluan yang terpendek. Sebab dia bukan graf terarah. Kalau terarah tu ada anak panah, maksudnya awak kena ikut laluan tu. Tapi soalan ni tak terarah. Tak terarah maksudnya awak boleh mula daripada mana, nak lalu mana, tak ada masalah. Okey, cikgu bagi masa untuk awak fikirkan, kira mana laluan yang akan dipilih. Okey, dapat yang mana? PR, PR, RS, RS, SQ, okey, SQ, UTTU. UTTU. 33. 33. Ada jawapan lain tak, kawan-kawan? Ada jawapan lain tak? Contohlah awak nak start daripada PQ.
Awak ambil QS. Lepas tu awak ambil SR. Awak ambil RU. Awak ambil UT. Ni cikgu tak kira, cikgu nak benarkan, nak bagi awak kira. Mungkinlah laluan jadi macam ni. Mungkin. Cikgu tak kata ni jawapan. Jadi awak kira dapat berapa? 10, 4, 14, 19, 28, 36. Okey. Laluan kuning tak boleh terima sebab dapat 36. Laluan kuning 36. Jadi kawan kita sebut 33. Okey, laluan dia yang mana cikgu? Kita tengok laluan dia. Okey, PR, RS, SQ, QT, TU. 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 7. 18, 7 apa? 25. 25, 8, 33. Ini laluannya. Ada tak laluan lain? Kalau bersetuju dengan laluan warna merah tu, maka kita akan lukis menggunakan pembaris. Okey. Ingat kena guna pembaris. Cikgu tak guna pembaris ni. Kalau guna pembaris lama nak lukis ya. Awak kena lukis guna pembaris. Lepas tu labelkan. Laluan mana tu 29? Laluan mana? Ada tak laluan yang kecil, yang pendek? Okey, cikgu tahu. Laluan mana? Awak jumpa bucu semua tak? Kalau awak skip mungkin dia kurang lah. Ada tak siapa-siapa yang dapat 29? Sebelum cikgu proceed jawapan akhir ni. Tak ada cikgu. Tak ada kan? Okey, so kalau tak ada maksudnya inilah jawapan kita tadi 8. Alright. So kita proceed jawapan ni. Okey, kat sini dah dapat berapa markah tu? Tengok berapa markah. Okey, dia bagi 4 markah daripada atas ke bawah. Maksudnya kat nombor 1 ni 2 markah. Itu laluan yang dia dah bagi. Okey, boleh salin soalan 2 tu. Hitung jarak maksimum yang dilalui dari lokasi P ke lokasi U dengan keadaan semua lokasi hanya dilalui sekali sahaja. Hitung jarak maksimum. Kena faham maksimum. Maksimum tu maksudnya paling jauh lah yang dilalui. Okay. Dari P ke lokasi U. Dengan keadaan semua lokasi dilalui sekali sahaja. So kita tengok balik semula. Ni graf kita. Daripada P nak pergi U. Maksimum maksudnya jarak dia jarak yang banyak lah. Laluan yang paling panjang. Maksudnya macam tu. Cikgu, Ya. dari P pergi Q. Okey. Dari Q pergi T. PQ. T
P. Q pergi T. Ah. Lepas tu U. T pergi U. Ah. Tapi dia kata dengan keadaan semua lokasi. Maksudnya semua bucu tu perlu dilalui. Tengok balik semula. Mana laluan yang patut kita lalu? P, Q, T, S, PQ. R, P, Q. T, S, Sekejap ya, mana kuning, mana hijau. P, Q, T, T, S, T, S, T, S, S, R, U. S, R, U. Okey, kalau laluan hijau, kira ada berapa? 36. 36 laluan hijau. Okey, ada tak dapat laluan lain? Contohlah dia tak nak lalu QT. Tapi kat situ QT dah obviously 7 kan. So takkanlah dia lalu QS dia dapat markah apa nilai paling tinggi. Itu tak logik kat situ kan. Okey, maka ini adalah jawapannya. Awak kena calculate. Bila seorang suruh calculate, maka awak kena tunjuk jalan kira. 10 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 9. Dapatlah 36. Okey, boleh? Kita gerak ke soalan seterusnya. Okey. Cikgu besarkan dulu. Okey. Dalam perjalanan pulang, Puan Akila telah singgah di beberapa lokasi untuk mengagihkan durian kepada adik-beradiknya. Oh, hari ini cerita durian saja. Rumah Puan Akila A, Fatah F, Khadijah K, Ulfah U terletak di Bandar Kota Baru. Jadual 4 menunjukkan jarak antara beberapa rumah adik-beradiknya. Okey. Tadi banyak cara kita nak nak wakilkan dalam graf tu. Salah satunya adalah seperti ini, iaitu dalam keadaan bentuk apa ni? Koordinat. Dalam bentuk koordinat ataupun pasangan titik, pasangan bucu. Macam tu dia buat dalam keadaan kurungan. Okey, soalan pertama. Lukis satu graf berpemberat dan tak terarah. Tadi soalan tadi pun pemberat tapi tak ada arah. Maksudnya tak ada arah, tak ada anak panah. Untuk menunjukkan rangkaian antara lokasi rumah mereka. Okey, cikgu bagi masa awak lukis. Yang tak salin full soalan pun tak apa. Ambil maklumatnya, awak try buat grafnya. Okay, bila nampak soalan ni yang ada titik lokasi ni, kita tengok dulu ada apa. Ada huruf A, ada huruf F, K dan U. Maksud ada 4 bucu. Okay, baca dulu bucu yang pertama. Bucu pertama menghubungkan A dengan F. So awak buat bucu A. Awak buatlah bucu F. Mungkin awak punya arah tak nak sama dengan cikgu kan, belah kanan awak nak buat belah kiri pun tak ada masalah. Contoh awak nak buat F kat belah sini. Boleh je. Kalau dah buat bucu macam tu maksudnya awak kena garis.
Okay, bila dah garis, letaklah jarak dia 10. Tak payah kilometer pun tak apa, letak 10 dah boleh. Okay, pergi kepada lokasi yang kedua. Lokasi kedua menghubungkan A dengan K. So daripada A tadi ni, daripada A tadi ni, kita pergilah ke K. Tak kisahlah mana awak nak luruskan ke, nak bengkok ke, nak bengkok pula, nak sengitkan ke. Berapa darjah pun tak ada masalah. Okay, labelkan K, tulislah dia punya pemberat, 12. Jadi, tapi kena guna pembaris. Dalam ni cikgu tak guna pembaris. Okey, pergi ke nombor 3. A dengan U. U ni kat mana cikgu? Okey. U ni boleh awak letak di mana? Di mana-mana. Let's say awak nak buat U kat sini. Oh, cikgu tak naklah U kat sini, saya nak buat U kat belah atas. Tak ada masalah. Boleh. Okey. So, sambungkanlah A dengan U. Berapa nilai? Jangan lupa. Letak 8. Cikgu, kalau saya tak nak buat ke bahagian atas, boleh ke bawah? Boleh. Okey. So, ini A. Buat singit sikit macam ni. Contoh. Tapi tak logik lah pula kan garis dia panjang sangat. Sedangkan nilai dia 8. Kita adjust sendiri. 8 pendek je cikgu. Okey, boleh. Tak, labelkan U. Tulis 8. Okey, yang akhir K dengan U. Okey, sambungkan dia. Berapa nilai dia? 4. Dah jadi awak punya graf berpemberat iaitu nilai 12, 10, 8, 4 tu dan tak terarah. Tak terarah tu maksudnya tak ada anak panah. Okeylah tu. So dapat markah di situ. Okey, boleh cikgu gerak ke soalan kedua? Boleh. Boleh. Dan tak boleh, screenshot dulu, nanti awak boleh refer, oh macam ni rupanya. Okey, jangan sampai tak ada apa input untuk hari ni. Gerak atas. Okey. Padam ni. Okey, soalan dia. Puan Akilah menuju ke rumah Fatah. Okey, untuk menghantar durian. Dia kata kan. Dan dia perlu kembali ke rumahnya sebelum menghantar durian kepada Khadijah. Macam mana tu? Hitung jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Akilah apabila dia pergi ke rumah Khadijah dari lokasi rumah Fatah. Oh, cikgu ni tak faham lah. Ada Akilah lah. Maknanya dia pergi rumah dia 2 kali. Dia pergi rumah siapa? Dia pergi rumah dia sendiri. Pergi rumah sendiri kan? Okey, baca semula ya. Menuju ke rumah Fatah maksudnya Akilah ni dia nak pergi F. Okey, untuk hantar durian kemudian dia perlu kembali ke rumahnya. Betul? Maksud Adam tadi Okey. Sebelum menghantar durian kepada Khadijah. So dia balik ke rumah dia. Puan Akilah ni pergi pula ke rumah Khadijah. Ini jalan yang pertama. Dah pergi ke rumah Fatah, dia pergi Fatah balik. Pergi ke rumah sendiri. Dia ambil apa ni? Dia ambil barang mungkin untuk jumpa Khadijah. Ni K. Hitung jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Akilah apabila dia pergi ke rumah Khadijah dari lokasi rumah Fatah. Maknanya jarak yang Akilah lalu ni. Daripada rumah Fatah tu dia kena kira 2 kali ke macam mana?
Tak. Kat sini dia tak kira 2 kali. Melainkan soalan tanya, hitung jarak yang dilalui oleh Puan Aqilah dari rumahnya sendiri. Dari rumahnya sendiri. Cikgu Sekarang 22 ke jawapan dia. Kejap. Sebab dia kata kat sini, hitung jarak. Ini cerita dia kan, dia kata hitung jarak apabila Aqilah tu pergi rumah Khadijah dari lokasi rumah Fatah sendiri. Maksudnya dia kena kira daripada sini. Okay. Cuma ayat awal ni penyedap cerita dia. So dari F pergi ke A. A pergi ke K. Ni laluan dia. F pergi ke A pergi ke K. So tadi Iris dapat berapa? 22. 22. 22. Okay, so jawapan dia adalah 22. Okay, boleh gerak ke soalan seterusnya? Boleh. Yang lain macam mana? Okey ke? Boleh faham maksud soalan ya? Boleh. Alright, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, ini cikgu biarkan awak jawab. Sebab soalan sebelum tadi pun lebih kurang macam ni. Okey, cikgu bagi awak jawab ya. Okey, 4 markah lukis satu pokok dengan jarak minimum. Ada yang dah dapat? Ingat pokok mesti semua bucu. Minimum maksudnya paling pendek. So nak lukis pokok, kita lukis dulu bucu. P, Q, R. S, U, T. V, laluan mana ya, Raja? Kalau PQ, PQ, QR, RV, QR, UTS. PQR, PQ, QR, R, V. V. RV tambah 310. Ya. Lepas tu U, Pergi U tambah 7. TS. T tambah 5. S 8. Okey. Ada kawan lain yang mendapat jawapan lain? Yang tu paling minimum cikgu. Ya. Ini memang kira tak uji dah ke dah siap uji? Dah uji dah. Dah uji dah, bagus lah malam ni. Okay. So jawapan kita ikut kawan jawab tadi. PQ, QR, RV, VU, UT dan TS. Okay, jangan lupa tulis pemberat.
Okey. Seterusnya hitung jarak minimum pokok yang dilukis. Maka nilai pemberat tersebut awak tuliskan sebagai pengiraan. Walaupun dah dapat jawapan 40 tadi, tulis juga. Okey. Okey, lain okey? Boleh? Gerak? Boleh. Okay, cikgu tunggu lagi. Ada mungkin yang tengah menyalin. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Ada berapa slide? Okey. Senangnya macam awal-awal tadi. Senaraikan bucu dan nyatakan bilangan tepi. Okey, buat. Senaraikan bucu. Bucu mesti tulis dalam bentuk set. Okey, siapa dapat senaraikan bucu? Okey, buat set. Ambil lah. J, J, K, L, K, L, M, N, E. P. Ada lagi? Tak ada. Ada cikgu tertinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Okey. Nyatakan bilangan tepi. Bilangan tepi 9. bilangan tepi NE. Maksudnya awak kira jalan yang ada. 1. Ya? Kalau yang NE ni, tak payah tulis yang JN, JP, JK tak payah tulis kan? Tak payah. Tak payah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So NE, bilangan tepi ada 9. Dapat 2 markah awak kat situ. Okey, yang dah boleh lukis 2 pokok. Tadi soalan tadi ada pokok yang berpemberat. Sekarang dia tak ada pemberat. Cuma soalan minta lukis 2 pokok. Okey, 2 pokok dengan syarat yang sama. Semua titik mesti kena. Okey, dapat apa jawapan untuk 2 pokok tu? PJ, PJ, KL, KL, NM,
NM. Okey, ni laluan merah. Okey, mungkin ada. Alamak, dah delete pula. Okey, laluan merah. P, J, K, L, N, M. Okey, mungkin ada kawan lain nak buat jalan lain. Tapi menggunakan semua titik. Agak-agak mana lagi nak buat? KL, 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 M, M, P, P, JN. JN. Okey. Ada jawapan lain? P, Banyak sebenarnya. M. KL, M, P, NJ. Alah, Okey, dia baik. apa? Okey, kita buat tak kisah nak pergi mana pun boleh je. Kan? Awak nak buat daripada K ke L boleh. K ke J. Patah balik P. Nak pergi ke N. Nak pergi L. Nak pergi M. Boleh. Janji semua bucu mesti ada. So dia nak dua. Awak pilih mana-mana. Okey, boleh ke lain? Boleh. Boleh. Okey, pergi soalan seterusnya. Okey, macam soalan tadi. Soalan awal, lemang, rendang daging, ketupat, ayam goreng, sayur lodeh. Macam nak raya je ni. Okey, bina satu graf mudah. Dipersilakan. Okey, dah ke? Okey, kita mulakan dengan bahagian bucu. Bucu yang ada adalah makanan. Lemang, rendang, ketupat, ayam goreng, sayur. Okey, kita pergi nama penggemar. Band ada pada lemang dan ayam goreng. Okey, lemang dan ayam goreng. Maksudnya kita kena buat apa? Kita kena gabungkan lemang dan ayam goreng. Okey, ini adalah band. Okey, kemudian ada siapa lagi? Yang nama sama. Lemang dengan sayur. Didi, lemang dan sayur. Okey. Lagi? Nazrin. Nazrin, kat mana? LR. LR. Dia suka rendang. Nazrin. Okey, lagi siapa? Lin, R dengan K. Lin. R dan K.
Shikin KA. Shikin KA, kejap kita tukar. Shikin KA. Okey, mana lagi? Adam. Hitung. RA. Adam. Popular nama Adam malam ni. Adam, R dan A. Okey. Lagi? Ain. Ain. Ain, AS. ayam dan sayur. Betul? AS. Betul. Ain. Okey, lengkap. Tiga markah. Oh, senangnya. Kenapa 3 markah, cikgu? Okey, dia akan tengok semua bucu sama. Okey, kalau bucu sama, ada. Lepas tu dia tengok nama-nama yang kita sambungkan. Okey, kalau lengkap, dapat 3 markah. Okey, kalau tertinggal, adalah skema yang diberikan. Kalau bucu lengkap, garis guna pembaris, tapi tak bagi nama, maka kat situ mungkin boleh dapat 2 je. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Bukan. Cepat betul. Okey, Indah Salim boleh jawab soalan 1 dan 2. Okey, jawapan dia tentukan sama soalan dia tentukan sama ada graf itu merupakan graf mudah atau bukan. Tadi awal cikgu kata graf mudah ni dia tak ada banyak garis. Maksudnya setiap bucu tu hanya padanan dengan bucu lagi satu saja. Dia tak ada bersimpang siur lah orang kata. Jadi ini totally bukan graf mudah. Dia adalah graf berbilang tepi. Jadi kita nak jawab saja ya ataupun bukan kat sini. So, jawapan dia bukan graf mudah. Berikan justifikasi anda. Sebablah. Kenapa awak kata bukan graf mudah? Sebab tak bersambung. Sebab tak bersambung. CB tak ada tepi. Sebab dia tepi. Tak bersambung memang kena bersambung. That's why kena jadi tepi. Sebab tepi Bilang tepi. Sebab berbilang tepi. Okey. Sebab ataupun kerana ini adalah graf berbilang tepi. Okay, ataupun awak nak cakap kerana ada bucu yang berbilang tepi. Kerana graf berbilang tepi atau ada terdapat bucu yang berbilang tepi. Okay, settle yang kat sini 2 markah. Awak buat jawab soalan jawapan pertama, jawapan kedua 2 markah. Lukis 2 subgraf. Okey, daripada soalan pertama tadi kita jumpa pokok saja. Sekarang soalan tanya subgraf. Subgraf ni dia sangat simple daripada pokok. Bermaksud awak boleh padankan apa-apa titik yang dalam graf tersebut, sama ada seringkas yang mungkin atau se-complete sama macam soalan. So dia suruh awak lukis 2.
Paling mudah ni. Okey, dah dapat? Okey, bila soalan cerita pasal subgraph, awak boleh pilih mana-mana. Sebenarnya kita boleh buat lebih daripada 2 sebenarnya. Contoh awak nak buat CD. Boleh. CD. Cikgu nak ringkas lagi DE. Boleh ke cikgu? Boleh. Dah terbentuk dah 2 subgraph awak. Cikgu, saya rasa macam tak mencabar lah subgraph ni. Saya nak buat complicated sikit. Saya nak buat D ke A. Boleh. Ataupun saya nak ikut sama macam ni cikgu. Boleh. Awak boleh buat macam-macam sambungan. Janji dia punya titik dan padanan tepi dia sama. Okey, ni contoh salah satulah contoh untuk subgraph. Okey. Sudah? Kita pergi soalan ni. Belum. Belum ya? Nah, salin. Dah. Dah cikgu. Dah, okey. Oi, sabar. Sabar. Okey. ANPC. Don't cikgu. Okey, lain macam mana? Okey. Kalau tak sempat salin, screenshot dulu. Nanti kita cikgu bagi contoh soalan, awak boleh buat sendiri. Okey. Pergi soalan seterusnya. Raja 7 menunjukkan kedudukan tempat-tempat dalam expo. Dia ada kawasan permainan, pentas utama, pavilion, tempat pameran, surau dan tandas, gerai jualan makanan. Akif akan mengunjungi semua kawasan tersebut. Okey. Selepas bermain roda Ferris di kawasan permainan. Maksudnya apa tu ayat pertama? Apa yang awak boleh faham daripada ayat pertama sahaja? Akif akan mengunjungi semua kawasan selepas bermain roda Ferris. Awak tahu ke roda Ferris tu apa? Funfair. Ferris wheel tu yang roda besar tu, buaya besar. Okey. Dia berada di kawasan permainan. Bermaksud Akif ni akan berada di sini. Ni Akif. Okay, Akif akan start perjalanan dia dalam pameran itu dari D. Soalan tanya, lukis satu graf terarah. Terarah ya, keyword dia terarah. Kalau terarah ceritanya mesti ada anak panah nanti. Yang mewakili pergerakan Akif jika beliau ingin menggunakan laluan jarak terpendek. Kemudian hitung jarak terpendek tersebut. Okey, silakan. Last question.
Okey, boleh ke? Dapat? Dapat. Laluan terpendek. DA. Okey, jap. Kita akan mulakan dengan semua titik. Kenapa kena buat semua titik? Sebab biasa soalan macam ni dia akan suruh kita buat pokok. Okey, kita akan buat pokok. So kita akan berada daripada D, T, K, A, B dan R. Sekarang kita akan bermula perjalanan akif itu dari D. Okey, mula nak pergi mana? A. Okey, dia pergi A. Kenapa pergi A? Sebab ada 2. Instead of kita pergi ke T, T ada 7. Nak pergi R, ada 14. Lagilah jauh. Okey, kemudian daripada A dia nak pergi mana? T. Pergi ke T. T ada 5. Kalau dia pergi ke R, R ada 10. So tak nak, kita nak paling pendek. Daripada T, dia nak pergi mana? K. Tak ada tempat lain kan? Mestilah K. K ada 4 meter cikgu. B. Okey. K pula ada 2 cabang. Nak pergi mana? B. Kenapa tak pergi A? Nanti dia ulang balik. Dah balik tadi. Ya, kalau awak pilih A, dia akan ulang balik semula. So kita tak nak. Okay, kita tak nak. Kita kenalah bawa laluan pergi B juga. B tu 5 meter. Tak payah tulis meter pun tak apa. Okey. So daripada B Ke R. ke R. Okey, so 15 meter. Total 31. Okey, so kena tunjukkan hitung jarak terpendek. Kadang-kadang ni kalau awak kata 4 markah, apa yang menyebabkan dia 4 markah? Sedangkan aku dah kira dah gunakan kereta 41. Ya. 31. 31. Okey, so awak pun kena tulis lah. 2 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 15. Oh, silap kat sini. Ada bukan silap, ada pertambahan. Sebab dia kata graf terarah kan? Kita buat anak panah. Okey. Nanti cikgu tak sampaikan betul-betul pula. Lupa nanti. Okey. Titik betul, pemberat betul, ada anak panah, 2 markah dah boleh dapat dalam tangan. Okey. Lepas tu nilai jarak ni dikira dengan betul dan mendapat 31. Dapatlah 2 markah. Okey. So ni soalan-soalan popular yang boleh akan keluar kan. Lepas ni kena tahu macam mana nak membuat graf. Ni macam membuat graf yang ni. Yang ni membuat graf. Okey. Yang ini buat subgraf. Yang ni buat pokok. Ada pokok graf terarah, ada pokok tak terarah. So kena tahu permintaan soalan. Okey. Ada nak tanya untuk soalan ni, soalan-soalan lain untuk topik ni? Tidak. Okey.